Contohnya nak lead pembedahan. Tukang lead itu, katakan tukang lead pembedahan mekanik. Doktor hanya penasihat. Nak terima tak apa, tak nak terima pun tak apa, tak boleh. So doktor itu dia kena ada kuasa tertinggi, okey potong sana, potong sini. Potong orak sana, potong orak sini, siapa yang kena buat? Siapa yang kena arah yang ada kuasa? Pengarahan, nak jawabnya ialah mesti doktor pakar. Kalau doktor pakar hanya penasihat, yang tukar bedah tu katakan contohnya electrician, orang yang pakar elektrik, amakan dia pergi kiyah orak dengan wayar, sebagai contoh. Jadi seorang pakar bedah jadi penasihat, nak pakai tak apa, tak nak pakai tak apa, itu akan rosak. Jadi yang layak ni dalam Islam digariskan siapa yang layak. Kalau kita buka dalam kitab fiqh, dan kitab fiqh semua mazhab, saya boleh simpulkan bahawa semua mazhab sama ada Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi bersepakat bahawa antara syarat yang penting, antara syarat yang utama ialah al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fin nawazil wal ahkam, iaitu seseorang pemimpin itu mestilah orang yang ada ilmu al-muaddi ila al-ijtihad, yang boleh bawa dia kepada ijtihad. Fin nawazil, memahami isu semasa, memahami perkara semasa, memahami permasalahan semasa, berpandukan hukum, dan juga fin nawazil dalam perkara semasa, wal ahkam, dan juga berkaitan dengan hukum hakam. Jadi maknanya dia ada dalam 5-6 syarat, cuma saya nak fokus satu syaratnya yang menjadi perkara penting. Sebab yang pertamanya mestilah Muslim, maknanya tak akan boleh terima Lim Kit Siang, Lim Guang Eng dan seumpamanya untuk jadi pemimpin Malaysia. Tapi dia setuju tak setuju, itu dia punya pasal. Kita tak boleh terima orang bukan Islam menjadi PM. Yang keduanya ialah mestilah seorang yang adil. Adil ni maknanya kita tak boleh ambil pemimpin daripada kalangan yang ada rekod jenayah. Sebab mencacatkan sifat adil yang ada pada seseorang. Itu yang kedua. Dan antara yang ketiga yang pentingnya ialah mestilah seseorang yang nak dilantik pemimpin tertinggi itu mestilah orang yang ada ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi nawazil al-ahkam. Maknanya seseorang yang ada ilmu tu boleh lead dia untuk ijtihad, memahami perkara semasa dan juga memahami hukum hakam. Itu syarat yang paling penting untuk melayakkan seseorang menjadi pemimpin negara. Jadi kelayakan ini sebenarnya disebutkan sebagai al-faqih. Ada orang kata kepimpinan ulama, mungkin satu sudut tu boleh kita sebutlah kepimpinan ulama. Tetapi satu sudut yang lain sebenarnya, kalau kita tengok dari segi hukum, dia bukan ulama. Lebih tinggi daripada ulama, satu level lain yang disebutkan sebagai faqih. Faqih ni maknanya seseorang yang tahu hukum, yang tahu usul, yang boleh berijtihad untuk menyelesaikan masalah semasa, juga untuk menyelesaikan hukum hakam yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Jadi ini disebutkan sebagai syarat yang paling penting oleh semua mazhab. Jadi saya sahabat sekalian, syarat ini sebab apa? Sebab dia nak tegakkan hukum. Jadi macam mana seseorang yang tak tahu hukum nak mengetuai satu negara tegakkan hukum? Tak boleh. Macam kita kata tak apalah, walaupun dia tak ulama pun, tapi asalkan penasihat dia ulama, tak boleh. Contohnya nak lead pembedahan. Tukang lead itu, katakan tukang lead pembedahan mekanik. Doktor hanya penasihat. Nak terima tak apa, tak nak terima pun tak apa, tak boleh. So doktor itu dia kena ada kuasa tertinggi, okey potong sana, potong sini. Potong orak sana, potong orak sini, siapa yang kena buat? Siapa yang kena arah yang ada kuasa? Pengarahan, nak jawabnya ialah mesti doktor pakar. Kalau doktor pakar hanya penasihat, yang tukar bedah tu katakan contohnya electrician, orang yang pakar elektrik, amakan dia pergi kiyah orak dengan wayar. Seorang pakar bedah jadi penasihat, nak pakai tak apa, tak nak pakai tak apa, itu akan rosak. Sama juga dalam Islam, syarat yang saya sebutkan tadi adalah untuk al-imamah, untuk kepimpinan yang tertinggi. Dalam konteks kita ialah Perdana Menteri. Itu sebagai poin yang keempat. Yang kelimanya ialah siapa ulama yang saya sebutkan tadi. Dia ulama ni dia bukan bermaksud semua ustaz. Jadi sebab tu mungkin saya nak bezakan sikit istilah ni. Ada istilah kita sebut sebagai ustaz, ada kita sebut sebagai ulama. Yang ketiga ni yang jarang kita dengar disebutkan sebagai al-fuqaha ataupun al-faqih. Semua benda yang berbeza. Jadi ustaz ni hari ini satu panggilan kepada orang yang dilihat beragama, biasanya yang boleh memberikan kuliah, tazkirah dan penyampaian, walaupun background dia bukan background pengajian Islam. Sebenarnya ramai di kalangan kita yang kita panggil ustaz, sebenarnya dia bukan latar belakang pengajian Islam. Tapi tak apalah, benda itu bagi saya tak salah lah. Cuma saya nak sebutnya ialah yang dimaksudkan oleh syariat ni, oleh fiqh, bukan ustaz. Dan juga bukan ulama. Sebab ulama ni
Dia ada banyak side, dia ada banyak konteks. Ada ulama dan orang alim, orang yang berpengetahuan. Ada yang berpengetahuan tentang tafsir disebutkan mufassir. Ada orang yang mempunyai pengetahuan tentang qiraat, orang al-qurra ataupun al-qari. Ada yang berpengetahuan tentang hadis, orang panggil muhaddis dan seumpamanya, tetapi yang dimaksudkan oleh syariat ni ialah disebutkan sebagai fuqaha. Apa itu fuqaha? Fuqaha ni maknanya ialah orang yang ada ilmu. Ilmu dia tu boleh bawa dia ijtihad. Mengetahui ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, disebutkan sebagai fuqaha. Hari ini bidang pengajian fuqaha ni bukan mufassir, bukan muhaddis, tetapi ialah orang yang ambil pengajian dalam bidang usul, ijtihad, ataupun orang yang ambil bidang dalam syariah atau seumpamanya, yang mana endingnya adalah fuqaha. Macam orang yang ambil qiraat, belajar qiraat 10 jadi hafiz dan seumpamanya, mana endingnya adalah qurra ataupun kita kata orang yang hafiz atau seumpamanya. Orang yang ambil bidang tafsir sebagai contoh, maka endingnya akan jadi mufassir. Kalau orang tu ambil katakan sains perubatan, maka dia akan ending kepada doktor. Dia tak ada ambil sains perubatan, akhirnya jadi pomen, pakar dalam pembuatan kereta dan seumpamanya. Dia boleh katakan hampir mustahil lah bentuk yang macam tu, kecuali celup sana celup sini mungkin akhirnya boleh jadi. Tetapi kalau ikut kepada law pengajian, maka orang mengaji tafsir dibawa kepada mufassir. Orang yang mengaji hadis akhirnya dia akan jadi muhaddis ataupun ahli hadis, dan orang yang mengaji hukum hakam ni syariat seperti usul, fiqh dan seumpamanya, maka endingnya akan jadi fuqaha. Jadi yang dimaksudkan oleh dalam kitab fiqh ni, qualified person to be a PM mestilah seorang yang fuqaha. Dia bukan seorang yang hanya tahu hadis, tahu boleh ceramah dan semua, bukan. Dia mesti seorang yang betul-betul faham dari segi hukum. Dan nak jadi fuqaha ni, dia tak boleh mengaji kitab saja. Dia mesti tahu benda semasa. Jadi sebab itulah orang yang paling layak menjadi Perdana Menteri Malaysia ialah orang yang tahu perkara semasa. Orang yang faham perkara semasa, dan dalam masa yang sama dia juga adalah orang yang faham tentang hukum hakam, dan hukum hakam tu dia boleh apply dalam isu semasa yang berlaku. Ini yang dimaksudkan oleh kitab-kitab fiqh sebagai al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad fi an-nawazil wal ahkam. Ni bukan saya kata, tapi ini adalah hukum yang kata. Jadi tuan-tuan boleh bukalah kitab fiqh mazhab mana pun. Syarat ini adalah syarat yang dinyatakan oleh semua empat mazhab yang ada dalam agama Islam kita ataupun di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kita kena ingat bahawa kepimpinan ulama ataupun yang lebih tepatnya kepimpinan fuqaha ni, dia tak sama dengan wilayatul faqih dalam Syiah. Sebab ada orang kata kalau kita sebut PM mesti ulama ataupun kepimpinan ulama. Ni ambil daripada Iran. Jawabnya ialah salah. Sebab syarat faqih ni adalah syarat yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, empat mazhab, dan termasuk juga dalam konteks ini adalah merupakan syarat yang ada dalam mazhab Syiah. Cuma malangnya ialah Syiah dia ada negara Sunni, negara Syiah, tapi Sunni ni dia tak ada sebenarnya negara yang betul-betul Sunni yang mengamalkan pelaksanaan syarat-syarat ini. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dari segi hukumnya, wilayatul faqih ni adalah mazhab Syiah. Apa beza dia? Bezanya ialah wilayatul faqih ni dia mari daripada akidah tawarus. Berbeza dengan kepimpinan ulama yang ada dalam As-Sunnah wal Jamaah. Beza dekat mana? Bezanya ialah dalam Syiah ni dia ada satu fahaman tawarus. Tawarus ni maknanya fahaman yang mana kalau Nabi wafat, yang wafat itu hanya jasad tapi bukan roh. Roh masuk dalam Sayyidina Ali. Kemudian meninggal Sayyidina Ali, jasadnya, tapi roh dalam Sayyidina Ali itu adalah roh Rasulullah yang akhirnya masuk dalam Sayyidina Husain. Kemudian wafat Sayyidina Husain, maka roh tadi akan masuk ke dalam pemimpin-pemimpin yang faqih dalam fahaman mereka. Jadi sebab itu Syiah ni menganggap pemimpin yang faqih, maka dalam tu adalah roh Nabi SAW, menjadikan mereka berpandangan bahawa mereka berfahaman bahawa kalau pemimpin faqih yang disebutkan sebagai wilayatul faqih, maka mereka adalah maksum berdasarkan kepada fahaman tawarus. Kesan kepada hukum ialah kalau dalam bab tanah sebagai contoh. Dalam bab tanah kita ada hukum ihya ulul mawad dan juga syarat-syaratnya. Kalau katakan orang tu dah buka tanah, kemudian tanah yang dibuka tu, dah cukup syarat.
maka mengikut hadis Nabi SAW, tanah tu dia punya. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah, pemimpin faqih macam mana pun dia tak boleh batalkan hak tersebut. Berdasarkan pada hadis. Maknanya hadis duduk atas pada pemimpin yang faqih. Tapi dalam Syiah, bila orang tu dah duduk, dah buka tanah dengan cukup syarat, pemimpin kalau faqih dia boleh batalkan hak. Sebab apa dia boleh batalkan hak? Sebab pemimpin yang faqih dalam tu dianggap Rasulullah SAW. Sebab tu hadis tentang hayat ulama tak boleh pakai kalau bertemu dengan pemimpin faqih. Itu beza antara Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sahabat sekalian, sebenarnya untuk pulihkan negara kita ni, kita sebenarnya perlukan seorang yang betul-betul faham hukum. Baru kita boleh pulihkan negara kita. Contoh saya ambil senang ya. Kalau kita ambil dari segi macam mana nak selesaikan kos sara hidup. Nak selesaikan kos sara hidup ni